Cara jaga rim original guys. Sebelum Wan Cina ajar korang macam mana nak jaga rim original tu, kedai Wan Cina hari ni datang sebiji CVFC, dia nak tukar rim original TE37 buatan Jepun dari Jerama Race. Okay, so Wan Cina nak ambil peluang ini ajar korang macam mana nak jaga rim original korang. Okay, sebelum ni ada juga Kartel TV, Abang Kakal, dia dah ajar korang boleh PPF stiker ni bagi jaga harga dia. Okay, ada satu lagi cara. Okay, shout out to Abang Kakal lah. Okay, so, korang pernah tak mengalami masalah pakai cedok-cedok ni sampai rim cala? Okey, benda ni sekarang kita tak nak pakai sebab kenapa? Kita nak tunjuk satu timah yang top 1 dekat dunia. Kalau kita tampal dekat rim ni kan, double tape dia tak macam ini. Nampak? Ini dia kena pakai cedok-cedok baru dia hilang. Okey, lepas tu dia boleh karat. Ini dia ada coating. Lepas tu double tape dia yang special ini, sebab ini top 1 dekat dunia tau. Ini double tape ni kalau dia tampal dah, dia senang je ambil keluar. Dia tarik je macam tu, double tape ikut sekali tarik. Okay, so memang tak akan tinggal kesan dekat rim tu. So ini benda memang mahal sikit lah, tetapi inilah cara jaga rim original. Kita kena bayar lebih sikit untuk jaga benda yang mahal lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana hasil dia selepas kita pasang ni dekat rim ni kan. Okay, tapi kita nak tunjuk juga hari ni bukan saja TE37, tetapi dia pakai cap 37. Nampak? Ini adalah cap yang sangat limited, sangat susah nak dapat untuk TE37. Ini cap original Jepun tau. Nampak? Ini rupa dia lah. Kita belum tanpa masuk dalam lagi. Okey. Dan juga original punya nut, customer ni pun proceed jugalah. So memang full Japan. Customer memang player Japan lah. So jom kita tengok proses dan juga hasil pemasangan untuk rim ni macam mana guys. Okey guys, inilah hasil selepas CVFC ini dipasang dengan rim TE37 buatan Jepun dengan cap 37 yang limited itu, dengan juga tayar Michelin PS5. Kita boleh nampak fitment dia depan belakang memang semua cantik. Spek yang dia pakai adalah 18x8.5 offset 35. Dan juga jangan pelik kenapa Wan Cina ada beg besar race Jepun, sebab owner juga ambil kerusi ini, kerusi Healing Grace, okey, untuk matching dengan rim dia. Okey, so memang mantap lah owner ni. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.